Datuk Erin Aziz tampil beri penjelasan tentang isu dia tidak menyokong Gaza. Kata Datuk Erin, dia meminta Sherina Ritchie tengok dan dengar video interview yang sepenuhnya. Datuk Erin tak sebut pun pasal sumber Flotilla. Soalan yang diberi kepadanya adalah apa pendapat Datuk tentang artis yang tak post atau tak bersuara tentang genocide di Gaza. Terima kasih. Jadi yang fitnah saya, anda jawablah di akhirat nanti. Saya orang Islam, takkanlah saya tak sokong Gaza dan kemanusiaan. Temu bual tu pun dah 2 minggu lalu. Assalamualaikum semua. Saya akan post interview yang sepenuhnya, yang tak ada edit. So saya harap anda ambillah masa, dengar betul-betul video dan juga interview statement yang saya bagi. Soalan yang saya terima adalah, apa pendapat Datuk bila orang mengatakan artis-artis tidak menyokong isu-isu pasal Gaza. Saya buat interview tu pada 19 September. Dan masa tu pasal kes Sumut Flotilla saya tak sebut langsung apa-apa pun. So please watch the video and fahamkan betul-betul what I said, apa yang saya cakap. Terima kasih.